Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Kadang-kadang saya hairan tau bila baca komen-komen yang jenis berunsur negatif macam ni. Bukan apa, cuma tertanya-tanya lah kan. Komen yang ni simple je jawapan dia. Simple je. Dan saya akan beritahu dalam video ni. Dekat situ dia kata Malaysia negara yang banyak hutang. First of all, saya nak tanya, kenapa tulis Malaysia? Nama negara kami bukan Malaysia. Nama negara kami Malaysia. Okey. Lagi satu saya nak bagi tahu. Bab nama negara apa semua ni janganlah hina ya. Sebab dari cara korang tulis komen tu berunsur terlalu negatif kan. Dari situlah kita boleh menilai orang tu macam mana. Orang yang komen tu macam mana. Okey, kalau komen baik-baik, kita pun akan macam, oh, rupanya orang ni baik. Tapi bila komen benda-benda macam ni, kita pun macam, oh, orang ni rupanya macam ni. Jadi sebaiknya jangan. Malaysia nak eja dia pun terlalu senang. Malaysia. Simple je. Bukan Malaysia. Malaysia tu negara yang langsung tak ada dekat peta bumi ni. Tak ada. Yang ada hanyalah Malaysia. Yang kedua, negara yang banyak hutang. Sebelum masuk isu negara yang banyak hutang ni, saya nak cakap dulu. Dulu korang kata kampung miskin. Korang kata rakyat dekat kampung ni tak ada kerja. Korang kata orang yang dah bankrupt kat bandar ni datang ke kampung sebab dah tak mampu sara hidup dekat bandar. Tapi sekarang, bila saya dah reply semua komen-komen macam tu, saya dah bagi tahu semua benda. Okey, saya dah terangkan, dah explain ke hampa, saya ingat, oh okey boleh diam dah ni. Rupanya tidak. Sebab apa? Sebab muncul isu baru. Isu ni pun negara yang banyak hutang. Kalau boleh saya tahu negara mana yang tak ada hutang, negara kami, Malaysia kan, kami ni negara yang kecil. Yang itu kita kena faham lah. Dan bukan hanya Malaysia sahaja negara di Asia Tenggara yang berhutang kepada negara lain. Banyak lagi negara-negara yang pernah berhutang ke negara lain yang banyak hutang dia. Contohnya Thailand ke, Vietnam ke, Indonesia ke dan lain-lain. Hampir kesemuanya berhutang. Dan bukan hanya negara di Asia Tenggara saja. Asia Selatan, Asia ni semua pernah. Even Afrika apa semua pun ada hutang kat negara lain. Okey, pernah berhutang. Hutang banyak ke hutang sikit, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita mampu bayar. Okey, contoh kau berhutang RM1 je dengan orang. Tapi kalau kau tak mampu bayar, bagi kau hutang tu beban. Melainkan, kau ni berhutang RM10. Tapi ada tapi kat situ. Kau mampu bayar. Kau tak lari bila orang tu minta duit. Kau santai, kau ganti balik. Jadi, kalau korang nak tahu kan, ada setengah usahawan, pengusaha, pembisnes-bisnes gitu kan. Diorang hutang. Diorang berhutang. Berhutang diorang tu lain sikit. Dia macam ni. Diorang berhutang dengan bank. Dah berhutang dengan bank, menggunakan duit tu, diorang tak berfoya-foya. Diorang tak pergi beli ni, beli tu, tak. Diorang buka bisnes. Diorang buka apa-apa benda yang boleh menghasilkan duit. Dapat duit dari hasil tu, bayar hutang, baki tu baru diorang beli barang mewah dan lain-lain. Lagi satu, orang yang biasa-biasa macam kita, selalunya kita akan pinjam kat bank untuk beli barang je lah. Tapi orang kaya tak, mindset diorang lain. Yang ni mindset orang, kita tak boleh kata apa. Dan orang tu macam tu. Macam tu lah perangai dia kan. Yang tu saya tak mau komen lah. Yang kedua, negara hutang bukan sebab menteri je seorang je nak ambil duit tu. Menteri je nak guna untuk kepentingan diri sendiri. Tidak. Negara hutang demi rakyat juga. Benda tu kan ingat. Lagi-lagi kat Malaysia, kalau korang nak tahu, Alhamdulillah kita ni aman damai lah. Jaranglah kita dengar yang duit negara lenyap sampai berjuta-juta. Ada. Saya takkan mau kata yang tak ada. Ada tapi kurang. Alhamdulillah kiranya masih ramai lagi lah yang ada juga rasa bersalah dalam diri kalau ambil duit orang lain kan.
Okay? Pernah berlaku kes Perdana Menteri ambil duit rakyat apa semua tu. Tapi semua tu cerita lama. Yang sekarang Alhamdulillah masih okey lagi. Korang nampak tak kebun ni? Saya suka tahu kebun ni. Tapi yang saya peliknya kan. Kenapa semua sayuran dekat kebun ni dah kering? Mungkin owner busy kot kan. Saya rasa buat komen tu saya jawab dah. Hutang banyak ke hutang sikit ke? Yang penting kau mampu bayar, benda tu tak akan jadi masalah hidup pun. Okey? Yang kedua, kita tengah ronda-ronda kat kampung. So, kita cakap pasal kampung lah kan baru syok. Okey? Kampung ni, dari dulu mungkin korang perasan. Okey? Kampung ni, dari dulu saya pernah tunjuk apa, pernah buat video apa semua tu. Dan kalau korang nak tahu, kampung ni sentiasa ada pembangunan. Sentiasa. Lagi-lagi bila tanah lot ni dah habis terjual, semakin banyaklah pembangunan baru dekat tanah lot ni. Jadi Alhamdulillah. Itu menandakan kampung ni sedang dalam fasa kemajuan. Walaupun korang tak nampak building in here, korang tak nampak rumah flat atau apa-apa sahaja. Tetapi kita boleh ukur juga daripada jenis rumah. Orang yang semakin ramai kat kampung ni. Ada rumah sewa, adalah penduduk baharu. Dia macam tu. Buka penempatan baru. Okey. Orang datang beli. Orang buat rumah, orang duduk. Jadi makin bertambah lah orang kat kampung ni. Best lah. Rasa macam family kita makin besar. Sebab jiran kita ni pun dia umpama family kita juga sebenarnya. Kalau ada apa-apa pertolongan, okey, kita boleh minta tolong kat diorang. Semua tu. Seronok sebenarnya hidup berjiran ni. Dan lagi satu saya nak kata kat korang, rumah-rumah ni semua bukanlah semuanya rumah sewa. Ada sesetengah rumah orang. Memang owner je nak duduk sendiri. Ada sesetengah pula. Memang dicipta Aceh. Dicipta dibangun khas untuk orang yang nak menyewa. Jadi boleh faham kot kan. Dan lagi satu saya nak bagi tahu banyak betul dia punya lagi satu ya. Yelah, nak kena bagi tahu takut orang salah faham. Saya ni, lagi satu tu ni lah topik dia ya. Saya nak bagi tahu, kalau korang rasa macam diorang ni ada komen-komen yang melampaui batas semua tu. Korang kalau boleh tak payahlah marah-marah kat komen semua tu jangan. Kita hadapi dengan santai. Okey, benda boleh santai-santai. Kenapa nak gaduh-gaduh, betul tak? Kita boleh fahamkan diorang. Mana dah tahu diorang berubah kan? Okey, jadi doa yang baik-baik sahaja. Jadi okey dah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.